Hai, jumpa lagi. Selamat petang. Selamat berjumpa kembali. Petang ni bersama otai kita nak sembang pasal pasal apa ni? Budaya, sejarah, sejarah temuan yang datang kat Selangor, lebih-lebih lagi area Sepang ataupun Dengkel. Mama nak tanya, penubuhan kampung di sekitar Dengkel pada tahun bila? Sebagai kawan ahli nak khabar wujud bila tu nya dapat kita nak khabar yang betul detail lah. Cuma yang tahu aku setelah Perang Dunia Kedua malam tu, pertamanya masyarakat orang asli dikumpulkan di kamp Ketampe maksudnya. Lepas itu kampung-kampung yang sedia ada seperti kampung Kelinsing, kampung Bakok, di situ penduduk lah di bawah muhai dekat kampung asli Ketampe itu. Diletak satu tempat lah situ. Setelah zaman KPO berlalu, penduduk asal kampung-kampung masing-masing tu kembali semula di kampung-kampung asal kita yang ada di Kelinsing, Meloj, Jambu, Bakok tu. Gitu nah. Oh, gitu ceritanya ya. Ya. Dengar kan sebelah sekarang ada anti rehat. Ya. Lepas tu ada highway tengah tu kan. Ya. Sebelah Nuga Muda sekarang ni kan. Ya. Itu kebun kah, kampung kah, macam mana? Ikut itu kampung orang asli Bukit Bajak. Oh, sampai sunun lah main tu. Kampung orang asli Bukit Bajak ni pada mulanya adalah tempat persinggahan juga macam mana yang Kabar Gadok tu. Tapi lama-kelamaan orang kita dah bertanam situ, berkembang jadi kebun. Masa tu jalan desam. Dia dipisahkan oleh payak kan. Ada konsesi balak lalu ke situ. Jadi orang asli numpang jalan-jalan balak ni untuk sampai ke kampung tersebut. Hinggalah hari ni. Tapi malangnya jalan-jalan balak ni dah sebut masa sekarang ni. Pemodenan yang dah berlaku dekat situ. Kawasan itu dah kena ikut dekat kawasan Siberjaya, iaitu dekat QCell, kilang QCell itu jalan utama dah sekarang ni, dia ubah dekat situ dah. Masa zaman main apa ekonomi ada kat situ? Ekonomi dekat situ yang sama yang aku tahu adalah getah. Ekonomi utama lah dekat situ, getah. Getah lah ya. Getah yang ada dekat kampung ni hari ni adalah generasi yang keempat. Getah yang keempat. Getah yang keempat lah. Mama berpindah ke situ, kahwin situ tahun bila? Mama pindah situ tahun 88. Tahun 1988 bulan 2. Ni nak cerita pasal sejarah kampung Kelinsing pula. Masa mama hidup dulu di zaman kampung Kelinsing tu, adakah dikelilingi estika, gimbak kah, macam mana? Depan kampung dia tu menghadap estate lah, estate Cina. Ada estate kan? Estate Cina. Belakang tu masih lagi ada hutan paya rambut lah. Masa tu senang lah ikan ke apa, senang lah. Memang masa tu memang kita yang nafikan lah sumber rezeki ikan ke apa kan. Sungai Labu tu penuh dengan, kira tu bukan penuh lah, ada lah hudaknya kan. Kalau berlukah dapat, mengail pun dapat. Sama lah buat itu yang akan dengan lah dia menai. Yalah. Masa tu ekonomi memang getah juga lah. Ekonomi orang asli pertama getah lah. Ada beberapa keluarga bangkitnya pada sekitar 70-an, iaitu di kawasan kampung yang wujud kampung Jamuk ni baru wujud. Yang ada situ sebenarnya kampung Kelinsing. Tapi bila ada nanti ada di kampung Jamuk tu ada 3 rumah setahu mama lah. Lepas tu barulah
kampung asli belajar tanam sawit. Sikit-sikit lah. Lepas tu pasal sawit tu kita dapat pasar kan. Masa tu pula area kita itu dekat ladang Li Cincing tu ada kilat. Jadi peluang untuk nak menjual sawit ada. Maksudnya jadi wujud ada sawit ni. Mula pertama orang kita yang minat sawit lah tahunya. Adalah keluarga tu kan. Keluarga Batin Budi malam. Memula menanam sawit. Jadi ekonomi dia itulah sekarang ni. Mula-mula tu memang apa, tanam ubi ke apa? Ubi untuk makan ada. Untuk memang, makan dia? Memang. Lepas tu getah memang setiap keluarga ada lah. Dalam sekel luar, lima pun ada masing tu getah. Tapi wujud kampung Kelesing ni pun itu bermula dengan Tampur Perang Dunia Kedua. Kampung ni memang ada. Cuma kerajaan dah pindahkan penduduk ni ke KPU kalau Didi tu anu tu duit tu yo. Aku masuk bawah mana? Apa benar KPU tu? Itu perang KPU tu yo. KPU. Lepas tu pindah ke Tampil. Bila dah reda KPU dah habis, penduduk ni pulang ke kampung. Yang duduk dekat kampung Kelesing hanya 3 buah, tak silap 4. Tahun berapa? Tu yang entah aku masa tu 1965 aku lahir kan. Setelah mereka nampak juga modennya kan. Tapi masa tu Kelesing memang ada dalam 4 rumah lah. Tuak Pagi, Tuak Daro, keluarga aku, ayah aku lepas tu keluarga Mama Pekang. Yang lain keluarga memang ada, tapi Didi ada dekat Batu 20. Batu 20 ni bersangkut paut dengan UKM Bandar Baru Bangi. Setahu mak aku lah. Masa tu ekonomi yang Didi cari adalah kerja. Sama juga. Masa tu hutan tengah laku. Kawasan ni banyak hutan. Jual hutan. Masa ke Lumuk. Jadi saudara dia kerja hutan. Banyak hutan ni. Jadi mungkin pergi nun apa kan. Ataupun nak pergi mana wayang dekat Kajang kan. Mana tahu ya, betul. Okey, kita lupakan cerita tu dulu. Lain masa kita akan cungkil kisah UKM tu. Sekarang ni masa Mamak dah membesar zaman dekat kampung Kelesing tu, harga getah masa tu paling mahal berapa? Masa itu harga getah, kalau getah lantun, getah bukung tu, masa tu popular dengan getah kepik kan. Itu ya. Masa tu harga dia 15 sen getah lantunnya. 15 sen getah kepik ni. Satu main kiak kilo bukan, kiak kati. Kati. Satu kati 80 sen. Macam tu ya. Lebih dia tapi kena meset lah, keping-kepik ni lah. Tapi teruk zaman tu kena meset lah, apalah ni. Ya, bagi mun yang pernah merasa suasana tu memang teruk. Tapi kalau kita dah merasa suasana tu teruk nyam ya. Tapi aku pernah sempat meset tu, sempat lah. Hujung-hujung tu pernah merasa juga. Tapi bagi ialah bodek tidur ada dah unti haki ketah, tolong meset tu ada lah. Bodek tahu nak main aja kan. Bagi bodek pula susah kerja macam ni. Tapi sekarang paling senang sodok cawan tu pun itu pun orang yang boleh buat kerja. Tapi memang respect lah orang zaman tu. Sekati 80 sen. Wah, amat dahsyat lah. Boleh. Nak sama duit air ni. Pasal masa tu barang-barang keperluan adalah sama juga dengan apa nilaian dia kan. Walaupun kita dapat macam tu, masih lagi boleh beli beras, masih lagi boleh beli minyak agak stabil kan. Masa tu pula kenderaan dah ada, kita menggunakan basikal. Masa tu zaman tu okey ni cerita pasal ekonomi satu ialah barang murah tu. Contohnya kita minum teh ke, makan apa ke, roti canai ke, kedai ke, berapa? Modeh lagi masa tu. Sen ke apa? Sen. Kalau macam kopi baut 10 sen, kadang 20 sen. Macam tu ya? Itu pun payah nak nyano ke bawang dia. Memang lah. Masa tu kita nak cari rezeki tu, contoh semua kewangan tu terhad kan. Contoh orang ada kebun boleh lah. Kalau orang yang nak harap bekerja, orang ramai nak kerja. Contoh Mamak main pernah merasa zaman tu, Mamak nak kerja. Masa tu usia Mamak 18 tahun. Bila Mamak nak kerja, pulang kerja ada sam. Yalah. Kerana masa tu orang ramai kerja kan. Pulang kerja paling terhad masa tu nya.
Yang ada kerja potong sawit, kotep ceroy ke atas tu kan, stick tu. Itu pun bau muncul. Oh, bau muncul ya? Kalau nyam-nyamuk. Oh, ham juga. Tapi dia orang pakai pekerja luar kan macam mana? Nyam dia dah bagi satu kontraktor. Buat kerja tu dia sapu mai dah. Oh. Lama kelamaan bila peluang kerja ni banyak dah kan. Estate tu buka banyak. Jadi perlukan orang ramai lah. Mula Mama bukan kerja dekat estate yang ada ni. Mama bikin parang besar yang jadi Putrajaya tu. Ya. Masa tu kerja Mama kerja kota biji sawit dia. Macam mana kira? Dia kiari. Oh, kiari. Saya bapak lah. RM3.80. Boleh tahan jugalah RM3.80. Tapi masa tu RM3.80 boleh beli macam-macam kot. Ya, boleh. Kan? Lepas tu Mama kerja mana? Ini pula. Lepas tu kerja Kosikong ini lah dekat Cincin lah. Cincin tu lah. Bapak kiai juga. Kiai juga. Masuk pukul 7, balik pukul 3. Gaji dia RM7.50. Oh, besar dah lah. Besar lah. Masa tu dah beli motor ke belum? Belum lagi bersikal lagi. Oh. Masa Mama beli motor tahun berapa? Masa Mama beli motor tahun 86. 86. Ya. Berapa harga motor masa tu? Second ke apa? Second, motor second bukan motor baru kan. Yalah bapak. Motor second Suzuki FR main yung. Yalah bapak masa tu. Masa tu Mama beli muka 600. Tapi hutang lah. Ada muka pula. Ada, motor second ada muka juga. Kena bayar 600, baru dah kena bawa motor tu bayarlah berbulan tu. Tak salah Mama 120 lah sebulan. Wah, mahal juga Ya. Berapa lama nak bayar macam? 2 tahun. Wah, 2 tahun juga Ya. Wah, mahal juga lah masa tu. Nipu apa Cina pun mana tahu. Main hantam ya. Sikal mana apa masa tu? Ya, sikal 400 400 sikal Mahal. Tapi deposit model 80. Oh, hutang lah jugalah. Ya. Boleh bayar bulan-bulan. Jam pun boleh bayar bulan-bulan. Oh, macam tu masa tu Ya. Itulah sedikit sebanyak ceritanya. Perkongsian. Zaman tu aktiviti anak muda masa tu buat apa? Bersukan kah macam mana? Ada ke gadget masa macam sekarang ni, WhatsApp bagai? Masa tu memang bersukan lah. Bersukan, saya sukan apa? Badminton ke, bola ke macam mana? Bola sepak dengan badminton lah. Bola tu main dekat mana? Dekat padang sekolah Sungai Melut. Oh, jauh lah nak pergi cun. Main jauhnya. Kata dekat. Pukul berapa tu start main? Start main selalunya dia ada senior dengan junior kan. Yang selalunya budak-budak dulu lah. Umur yang baya-baya 12, 13, 15 tu dia main dalam pukul 4 petang lah. Pukul 5 petang dia memang kungka yang utai-utai lah. Ya. Pukul berapa kalau nak pergi situ? Naik basikal masa tu? Ya memang naik basikal lah. Pukul berapa jalan? Biasanya pukul 3 lebih ke jalanan ya. 3 lebih lepas tu lipat lah main kawan. Yalah. Setelah main tu habis balik pukul berapa? Lalunya balik memang lewat lah kami. Masa tu kami balik lewat. Kena burak juga. Lepas main bola kan duduk dekat padang borak-borak. Lepas tu mandi pun lambat. Dalam gelap lah pulang. Ya, dah kadang pukul 9, 10 baru balik. Berani juga ramai. Time tu pancu, seram ramai masa tu, ramai. Dalam kalau kiat basikal 6 basikal, 5 basikal gitu. Salah suangnya siapa yang gamai tu? Iyalah, boleh ingat lagi ke? Boleh lagi macam mendiang, Wak Bia. Yang ada apa? Yang Pepen. Akunya Mama itu aku atat, gompel. Kami klisit itu nasi yang selalu kasep. Lepas itu ada friendly atau tournament ke? Ada. Ya. Memang meriah lah masa tu. Setiap bulan ke macam mana? Dia ada beberapa kategori lah. Kami masa tu kita lawan Oret begitu kan. Lawan Oret. Lawan Oret. Macam minggu ni lawan Oret. Lawanlah. Berapa tim? Pilih buat berapa tim. Kadang ada 8 tim, kadang ada 10 tim itulah. Lawan Oret.
tim tu daripada Meloj Muhai Kelising ke mana kampung lain ada? Itu dalam Meloj dengan Kelising aja lah. Bakok itu aja nah. Dapat 10 tim ya main. Dapat. Yalah main baru 6 orang kadang tu 5 orang satu tim mestilah ada. Ramai penyertaan. Ini termasuk dengan apa uang yang estate Licenceng ni lah. Ada Indianya, Cinanya, yang testo punya Cina tu ada campur. Main bagus kan? Ya. Semua campur daripada masyarakat luar bergaul. Ya. Salah satunya mungkin kawan mama Ayawi ke siapa Bala apa ni? Balaya. Belaya. Ramai. Cina ada macam Aan ada, Komeng ada Cina dia. Macam meriah lah masa tu. Memang sampai satu Cina tu kami gelar ke Sudiman. Sudiman. Kenapa pula? Muka dia macam Sudiman. Tapi ada lagi ke Cina tu? Ada lagi. Dengkel ada tahun lah berbayar kami nak maknya. Main orang tu kena bayar ke macam mana? Ada bayar lah. Kira satu tim ke? Ya kira satu tim lah. Kadang-kadang tu satu tim tu ikut harga satu peti lah kan. Zaman tu satu peti berapa? Zaman tu satu peti rasa aku bawa RM2 lebih ke itulah. Murah betul RM2 lebih. Ya. Cubalah banding sekarang kan. Mungkin sekarang ni RM9 kan. Macam air 100 plus apa tu kan. Satu kotak RM9 atau RM15 kan. Main macam itulah. Antara RM5 tak sampai kata aku. Aku rasa aku hujung-hujung tu lah. Aku pergi masa zaman Budek. Pergi Padang Meloj tu lah yang untuk buat tournament takap ke apa lah. Rasa macam dalam TV gimana ni pertandingan bola sepak padahal tu yalah sama kita ni Bodek mana lah tahu. Meriah lah. Masa tu kata Arimuga, wah penjaga gol ni champion. Arimuga satu seng. Idola ke apa masa tu? Ya memang idola lah. Kadang-kadang ya dalam kawan kita pemain tu kadang sampai Mama Mohon dia digelar Mutadhari. Kerana sepakan dia tu yo padu gitu. Zaman tu Mama Mohon lah yang terbaiknya apa sepakan dia ni. Kencang ni. Ramai Aman bu ada nama. Bakri Benila, Sucian lah. Ada nama-nama top maksudnya. Idola masa tu nya. Ya. Tapi zaman tu pernah pergi stadium Manang kan pernah? Ya pernah. Tapi buat dekat setakat stadium Jugura kami ada pergi. Ada pertandingan dengan pihak Jakwa lah. Masa tu bertanding dengan penuntut yang diam di asrama Pulau Banting tu. Main tu kita ada asrama Pulau Banting untuk pelajar-pelajar orang asli di Selangor dalam daerah orang asli di Selangor lah. Maksudnya pernah ada pertandingan lah. Pencapaian ni memang tahap yang stadium Jugura tu lah. Yalah memang stadium Jugura tu lah. Itu pencapaian paling tinggi lah. Ya. Di UKM pun ada main juga. UKM ada lah. Tapi UKM bukan stadium lah, itu Padang Universiti kan. Pernah main juga di situ. Menang ke kalah ke macam mana? Pihak kampung lah menang. Kampung? Yalah macam kami ni wakil kampung. Mewakili kampung-kampung dalam Selangor ni lawan dengan pelajar asrama dekat Pulau Banting tu. Tim kampung menang? Menang. Handal juga masa tu. Handal. Berapa leading? Leading yang salah aku 4-2 lah. 4-2? Main berapa minit masa tu? Main 45 minit. Wah, main sebelah lah. Sebelah. Ya. Ada offside lah tu. Ada. Mama posisi apa? Aku posisi wing kiri. Pernah menyumbang gol kan Nyam? Memang ada.